Rasulullah pernah sakit tak? Mesti kau terfikir kan? Aku pun sejujurnya, aku tak berapa tahu. Rasulullah pernah sakit ke tak? Tapi bila baca Silsilah Baginda, Rasulullah pernah demam dan pernah luka dekat muka ketika perang dekat Gunung Uhud, yang mana baginda dicampakkan batu yang besar sampai patah gigi, muka cedera. Tetapi nak kata sakit yang teruk boleh dikatakan tak ada. Pasal apa kajian saintifik boleh abang dengan gaya hidup sunnah Nabi SAW? Sifat baginda yang tak pernah kenyang seumur hidup. Kajian abang, overeating link kepada insulin resistant. Bukan itu saja. Overeating dapat menyebabkan terlalu banyak radikal bebas yang akhirnya menyebabkan oxidative stress. Overeating juga meningkatkan risiko cardiometabolic risk. Masalah jantung, salur darah tersumbat, salur darah keras, meningkatkan dekupan jantung dan juga tekanan darah. Yang kedua, Rasulullah sangat menjaga kebersihan diri. Dah kajian dah habaq dah. Meta-analysis, tangan yang kotor meningkatkan risiko pernafasan, respiratory infection. Yang ketiga, Rasulullah orang yang aktif, maksudnya physically aktif. Bukan macam kita, duduk rumah saja, lepas makan tidur. Rasulullah aktif. Rasulullah kerap pergi memanah, latihan ketenteraan. Lepas tu kerap brisk walking, berjalan pula jarak yang jauh. Macam kita ni, kalau nak pergi mall, cari parking yang paling dekat. Berbeza sangat kan kita. Dan last but not least, yes, tak pernah alkohol. Alkohol kan haram. Tetapi bila orang yang minum alkohol, memang kajian dah habaq dah. Dalam alkohol tinggi etanol. Bila etanol banyak dalam darah, apa hati kita buat? Liver kita akan convert etanol kepada acetaldehyde. Acetaldehyde bila terlalu banyak, dia sangat toksin dan bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu apa? Karsinogenik adalah anything chemical yang boleh merisikokan rosak DNA, meningkatkan risiko kanser. Itulah alkohol buat. So, semua benda ni yang dipraktiskan oleh Nabi SAW yang menyebabkan Nabi kurang sakit. Dan jangan lupa, Nabi suka berpuasa. Seperti mana yang seorang profesor daripada Jepun, kita panggil Profesor Yoshuni Ohsumi, dia buat kajian yang mana fasting dapat promote apoptosis, dapat promote autophagy. Apa maksud autophagy? Autophagy ni adalah sel yang lama breakdown digantikan dengan sel yang baru. Kitaran semula. Maksudnya, bila kita rajin berpuasa, terutamanya lebih 12 jam, wet fasting ataupun dry fasting, benda tu akan promote autophagy. Yang mana sel-sel yang tua dalam badan digantikan dengan sel yang muda. Yang tu kebaikan fasting yang ditemui sendiri oleh orang yang bukan Islam. Profesor Ohsumi ni bukan Islam. Tapi dia jumpa benda tu dan dinobatkan Nobel Prize pada tahun 2016. Hebat tak hebat? Tapi kita ni dia galakkan puasa sebulan 1 tahun je. Bukan hari-hari. Tapi Nabi SAW buat puasa setiap minggu. Maksudnya dekat sini, berpuasa promotes longevity. Kita nak. Kenapa tengok penyakit daripada head to toe, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, 70% penyakit permulaannya adalah radang. Bukan penyakit sahaja. Penuaan pun permulaannya keradangan. Sebab itulah black turmeric datang dengan kajian kita buat dengan UPM kajian sekarang ni di fasa preclinical, yang mana kita tengah tengok apa lagi manfaat black turmeric untuk badan manusia. First, kita dah tahu dah black turmeric ada sifat mild analgesic, macam ubatan sakit. Yang kedua, kita dah temui dah black turmeric dapat kurangkan keradangan dengan 3 pathway. Satu, dikurangkan tumor necrosis factor alpha. Yang kedua, dikurangkan COX-1, iaitu cyclooxygenase 1. Yang ketiga, dia mengurangkan COX-2, cyclooxygenase type 2. Yang mana ketiga-tiga pathway ini ada kaitan dengan keradangan. So, yang ni kajian saintifik, bukan overclaim. Sebab itulah kalau korang yang ada masalah radang pada sendi, radang pada otot, radang pada saraf, sangat sesuai black turmeric. Sebiji sehari, 2 biji sehari, dah cukup. Even mak aku sendiri pun makan 2 biji sehari. Dia ada masalah, kecil manis, darah tinggi, even pernah ada stroke.